Assalamualaikum, selamat pagi. Ni pagi-pagi mak dah masak. Mak nak masak apa? Tu kat periuk tu ada rempah tumis, bawang merah, kita goreng dulu lah ya. Dah sudah tu masukkanlah bawang putih, bawang merah, halia, kita tumbuk, kita tumis. Lepas tu masukkanlah serbuk kunyit sikit. Mak tak ada kunyit hidup. Kunyit hidup dah kehabisan. Kalau ada pun dah layu sangat dah lah, tak payahlah. Kita tumis-tumis macam ini. Dah nampak macam tu, kita nak masak apa? Mak ingat nak masak kicap. Tapi cara mak lah ya. Kita masukkan apa ni, cili merah. Cili apa? Cili kering yang di blend tu. Kita goseng-goseng lah. Kalau pagi-pagi macam ni, mak ni jarang makan nasi. Paling kuat pun nanti tengah hari baru mak makan nasi. Jangan kata mak masak pagi-pagi macam ni kita makan ya, tak. Mak paling jarang lah makan nasi. Kalau paling kuat pun keluar gitu, sarapan kat luar tu lontong lah mak ambil. Lepas tu kita masukkan, sambil-sambil kita cerita lah ya. Masukkan sos tiram, sos cili, kicap, gula, ajino. Kita tak berapa garam lah ajino. Sebab mak ni tak kuat masin. Anak-anak mak pun dah faham lah. Kalau masin kang menjerit pula, semua tak boleh makan kan. Agak-agak sikit-sikit rasa masin tu sudahlah. Kalau sebelah malam pun mak jarang ambil makan nasi. Kalau ada pun satu sendok sikit buatlah perut gitu je lah. Makan paling banyak tu tengah hari. Tengah hari nampak kan kalau mak makan nasi berapa. Sebab orang kalau dah kencing manis macam inilah. Mak dah dah amalkan lama lah, dah puluhan tahun. Mak dah kencing manis daripada umur mak 40 tahun. Sekarang umur mak dah 59. Bayangkan lah. Orang kata mak makan gitu kan. Tak. Jarang makan nasi kalau sebelah malam. Kalau makan nasi pun sebelum malam lah, petang gitu kita makan nasi. Ini kita masukkan kicap. Kalau masak macam ini tak berbuah air, sedap sikit. Tapi bahan ikan tu besar, nanti tak tenggelam pula. Jadi mak masukkan air sikit je. Kita campur ikan dengan ayam. Adanya tu cuma tinggal sikit-sikit. Malas mak nak masak satu-satu. Itu kalau kita campur.